It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Dang, who knew all the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you're gonna be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Okey, kepada Encik Marwan kita, selamat maju jaya di tempat yang baru. Semoga awak sihat-sihat. Jangan mudah melatah. Tempat baru biasalah. Jangan mudah melatah. Daripada saya, Zul. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Marwan, kami sini ingin mengucapkan semoga berjaya di tempat baru dan semoga sukses selalu. Nanti kalau ada peluang kita jumpa lagi. Hai. Selamat maju jaya Marwan. Selamat maju jaya Marwan. Selamat maju jaya Abang Marwan. Semoga Allah memudahkan urusan Marwan. Bye-bye. Amin. Selamat maju jaya, selamat bertugas di tempat baru. Selamat berkhidmat dengan cemerlang. Kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Bye-bye Marwan. Kami daripada unit BRP mengucapkan Selamat maju jaya Cik Marwan. Bye-bye. Kepada Encik Marwan, tahniah di atas kenaikan pangkat dan selamat maju jaya di tempat baru. Semoga kita bertemu lagi di lapangan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah diucapkan kepada Sisi Marwan. Semoga terus maju jaya sehingga akhir hayat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada Cik Marwan bin Cik Bujang kerana telah dinaikkan pangkat sebagai Ketua Kerani Kebahagiaan Pentadbiran di SK Beriman Dalam. Di sepanjang berada di PPD Melaka Tengah, saya mengucapkan terima kasih kepada Cik Marwan kerana banyak membantu Bakis khususnya dan juga warga PPD Tengah yang lain khasnya. Jadi saya doakan semoga Cik Marwan akan berjaya dan lebih cemerlang di tempat yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih banyak-banyak Cik Marwan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada Cik Marwan di atas pelantikan sebagai sisi di sekolah SK Belimbing Dalam. Saya daripada sektor Kemunan Murid merakamkan syabas dan tahniah di atas pelantikan tersebut, dan kami di sini mengharapkan Cik Marwan dapat melaksanakan tugas dengan baik, dengan lancar dalam urusan di sekolah dan juga di pejabat, dan semoga Cik Marwan mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat. Sekian daripada saya. Terima kasih. Tahniah kepada Cik Marwan di atas pelantikan sebagai pembantu takbir kanan di SK Belimbing Dalam. Selamat melangkah ke fasa baharu. Terima kasih atas segala kenangan manis dan kerjasama yang telah diberikan anda hebat. Semoga terus cemerlang dan dipermudahkan segala urusan di tempat baharu. Terima kasih. Terima kasih kepada Encik Marwan yang banyak membantu di bahagian sektor pembelajaran, dan selamat bertugas di tempat baharu. Maaf daripada kami jika ada salah dan silap daripada semua di sektor pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Puan Hajar Rohaizan binti Osman, Timbalan PPD Sektor Perancangan PPD Melaka Tengah mengucapkan selamat maju jaya kepada Encik Marwan bin Cik Bujang. Selamat menjawat jawatan pembantu tadbir kanan di SK Belimbing Dalam. Semoga terus cemerlang dan terus mengalas amanah yang diberi dengan penuh tanggungjawab dan dedikasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saudara Marwan bin Cik Bujang, walaupun kita tak lama dapat berkhidmat bersama, tetapi sepanjang berada di PPD Melaka Tengah, saya senang dengan kerja-kerja yang dilaksanakan oleh Cik Marwan. Mudah-mudahan dengan pelantikan sebagai KPT N2 di SK Belimbing Dalam akan menambahkan lagi usaha untuk meningkatkan kecemerlangan dalam pengurusan pejabat khususnya. Bantulah pengurusan sekolah dengan baik. Mudah-mudahan dengan adanya sumbangan saudara di sekolah tersebut, ia akan mencapai kejayaan dan kecemerlangan. Selamat maju jaya dalam perkhidmatan. Terima kasih, Saudara Marwan. Assalamualaikum.